peristiwa kemalangan yang berlaku di negara kita baru-baru ni yang meragut nyawa 9 anggota selamatan, anggota polis FRU. Jadi soalan di sini mengenai status pemandu truk tersebut yang tak habis-habis menyalahkan dirinya atas kemalangan yang berlaku itu. Apa yang dapat dikatakan di sini, perkataan seperti ini perlu berhati-hati, perlu dielakkan sama sekali daripada menyalahkan diri tanpa kesudahan, seolah-olah perkara itu dapat dielakkan jika begini dan begitu. Seperti kalau ucapan seorang itu, kalaulah aku tak buat macam ni, macam ni. Sedangkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu babu syaitan. Perkataan kalau akan membuka pintu syaitan. Apabila berlaku suatu, terutamanya bencana, kemalangan dan seumpamanya, lalu kita berkalau-kalau. Kalaulah aku tak keluar hari ini, kalaulah aku tak memandu hari ini dan sebagainya. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan kalau, fa inna law akan membuka pintu syaitan. Pintu syaitan yang mengganggu kita, membuatkan kita rasa sedih yang melampau, membuatkan kita sampai menyalahkan diri tanpa kesudahan, membuatkan kita sampai berputus asa daripada keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermuhasabah. Setiap Muslim disuruh supaya sentiasa bermuhasabah. Kalau ada kesalahan dan ketelanjuran, maka kita segera bertaubat. Tetapi andainya kita tidak melakukan apa-apa kesalahan dan kemalangan itu berlaku bukan atas kesilapan kita, yang ini memang sejujurnya bukan atas kecuaian kita. Kalau kita cuai, maka kita beristighfar dan bertaubat. Tapi kalau memang bukan atas kecuaian kita, sebaliknya memang benda tu berlaku, memang tidak ada apa yang dapat mengelakkannya, maka dalam keadaan itu tidak sama sekali wajar untuk kita menyalahkan diri kita dan sebagainya. Ketika mana memang bukan atas kesilapan kita, kesalahan kita. Kalau kita buat silap, itu satu hal. Tapi kalau memang bukan atas kesilapan kita dan sebagainya, maka tidak wajar sama sekali untuk kita menyalahkan diri kita. Sebaliknya, waktu itu menjadi tanggungjawab kita untuk kita sabar. Sabar menahan diri, menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita perlu yakin bahawa segala apa yang berlaku tidak berlaku kecuali dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa yang dapat menghalang, tidak ada apa-apa sama sekali yang boleh menghalang daripada apa yang Allah telah tentukan. Andainya seluruh dunia ini, manusia di seluruh dunia, bahkan jin dan manusia, cuba nak menghalang sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah daripada berlaku, mereka tidak akan dapat mampu menghalang ketetapan dan ketentuan Allah tersebut. Jadi atas dasar apa kita nak berkalau-kalau lagi? Kalau dah berlaku, kita kena yakin bahawa memang itu dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Allah menginginkan hal tersebut berlaku. Sama ada kita suka atau tak suka, Allah menginginkan hal itu berlaku. Tinggal lagi persoalan di sini, sejauh mana kita memahami dan sejauh mana kita mengambil pengajaran di sebalik kejadian yang berlaku itu. Antaranya apa? Untuk menguji kesabaran kita. Bila ditimpa musibah, kemalangan, apa yang wajib kita buat? Kita bersabar. Kalau iman kita kuat dan tabah, kita redha. Tapi minimumnya sabar. Sabar yakni menahan diri. Termasuklah menahan lisan dan tangan-tangan daripada ucapan-ucapan seperti itu. Menyalahkan diri tanpa kesudahan dan sebagainya. Ini semua perlu dielakkan. Bahkan dia lebih sinonim dengan ucapan orang-orang yang tak beriman. Kalau orang-orang kafir, ini biasa kita dengar ucapan mereka. Mereka terus menyalahkan diri dan sebagainya. Mereka berkalau-kalau dan sebagainya. Sedangkan kita kata ini bukan ucapan perkataan orang beriman. Kerana orang beriman, dia bersabar. Menahan hati, jangan berputus asa, jangan kecewa melampau. Menahan lisan, jangan sampai diucapkan perkataan kalau-kalau tadi, menyalahkan diri dan sebagainya. Dan menahan anggota daripada melakukan ini dan itu yang menunjukkan bahawa kita tak sabar. Maka di situ ujian dia. Perlu bersabar dan seeloknya redha. Redha maknanya terima. Terima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keterbukaan dan penuh keyakinan bahawa Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya bagi para hamba-Nya yang bersabar menghadapi ujian.